Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kembali bersama Aperture Podcast. Ada banyak berita-berita hangat sebenarnya. Sudah masa Past 2-3 weeks ni. Yes, exactly kan. I mean politik, lepas tu and then social punya cerita, and then untuk pop culture pun banyak agak yang telah berlaku the last couple of weeks kan. Tapi apa cerita? Kau busy ke 2-3 minggu ni? Ya, aku ada presentation tu hari, so aku malas sangat nak fokus sama benda lain lah. Presentation. Okay. Ada 2 session kena arrange, training semua. Malam pun ada. Ada budak-budak tim aku tanya, kenapa tak ajak compliance? Compliance Dalam kau punya apa? Apex ke? Apex ke? Sebab bukan aku yang invite, Dobri yang invite. Oh, okay. Dobri invite. So this is like a soft launch, first phase kind of thing lah. Pun the last couple of weeks dengan exam dan research proposal dah semua buat kan, so tak menang tangan lah. Macam itu biasalah, kalau work-wise pula benda baru semua on the table lah sekarang ni. So anyway, banyak jadi macam kau cakap lah, macam cerita yang menarik mungkin. Kita boleh sentuh satu. I think yang the latest one pasal the semi-international, yang pasal Singapore punya election. Yep. Ada kita punya ahli politik lah, mengganggu sedikit kan. Mengganggu diorang punya ni, cuba mempengaruhi pengundi-pengundi Singapura. And I think 2 orang ahli PAS kot. Yes. So Singapura daripada Johor, I assume daripada Johor punya. Aku tak sure dari mana. Kan? Tapi kecoh sekejap lah benda tu kan? Betul. Diorang, I mean dia kecoh sampai level Prime Minister Singapore, Prime Minister yang buat komen pasal tu kan. Dia step in kan. Dia step in kan. I mean we would assume okay lah, kalau ada interference tu mungkin ada bukanlah at least not ada highest level lah untuk yang tegur benda tu, tapi apparently that's what happened lah kan. I mean memang dah dekat nak pilihan raya kan time tu. Then semua dah build up dia, then he supposed to be the new guy on the block lah. Not to say dia baru masuk politik apa, tapi dia kira bukan daripada keluarga yang selama ni menguasai Singapura punya ni kan. So ada expectation sikit, ada pressure sikit. So tapi spoiler, dia menang lah. I think it was a big win. Yalah, PAP lah kan, of course. PAP but in fact very comfortable punya win lah. Very comfortable punya win kan. Means SG aku tak rasa akan tukar government in my lifetime. I don't think so lah. Is it because the opposition lemah ke because rakyat takut, ataupun government yang actually pretty good? No, the government is pretty good kan. Ada issue here and there sikit, but standard lah kan. But in general the country is doing really good kan. So what's the point kau nak tukar government just for the sake nak tukar? Bukan some I think ada claim lah, kata dia punya apa ni, retaliation dekat Amerika tu was just a part of political punya move je lah. Political punya popularity punya move lah kan. Dia go against Trump punya decision kan. I mean, made it very clear. Aku tak rasa dia against lah. Dia just macam voice out, criticize sikit kan. But at the end of the day, Singapore memerlukan US kan. Dia tak boleh lari daripada hakikat tu lah. Dia tak boleh lari. Tapi maybe on the local side ni, what do you think? On the local side, Kan? Dia komen dekat social media aje, tak adalah diorang berkempen pergi ke sana kan.
online ke, buat ceramah ke apa ke kan. Aku rasa okay lah, kita aku jadi bagi pandangan left wing sikit lah. Aku rasa still be an issue. I mean Isu, kalau diorang nak ada buat, isu ke tak ada isu? Maksudnya kalau ada interference daripada sempadan pun, I think bukanlah suatu yang at the context of the nation punya ni, aku rasa normal je. Bukan aku macam kalau dia nak pujuk untuk orang menyokong certain pihak, itu bukanlah, itu kebebasan biasa lah. Tak kira lah siapa kan. I mean, cuba bayangkan kalau Trump datang sini, contoh Trump cakap masa election tu Trump cakap sokong ni, kita pun tak adalah macam kau Trump kan. So macam it's just kan. So aku rasa I'm just looking this at a very macam neutral punya side lah. Macam bukan, and then I'm not a big supporter of PAS ke whatever kan. Tapi aku rasa bukanlah sesuatu yang damaging yang sampai Prime Minister perlu buat some remarks on that lah. I mean, what do you think? I mean, for me it's non-issue lah. I mean, morally mungkin ada yalah kan. Optik, in terms of optik, kita jiran kan. Kita jiran sepadan kan. And then for someone yang berjiran dengan kau, try to influence kau punya jiran untuk tidak menyokong tuan rumah, I think morally macam tak elok lah kan gambaran tu. But no issue sangat pun sebenarnya sampai nak escalate the higher level kan. Itulah the odds lah. High level. So and then banyak yang dia buat banyak video tau. Banyak speech lah kan pasal benda ni. Benda ni make it terlalu, dia macam bukan one time punya jab tau. Dia macam banyak kali kan. Dia macam I mean from the local punya tu, bukan big gun punya people yang cakap. I mean just some AJK agaknya kan. Bukan je like the head of the party ke yang bagi that comment kan. I mean, tahu dia sentap sikit lah, sensitif dia sensitif pasal agama ni, not only race part lah. I think the religion part. Tapi adakah dia macam bila dia sentuh that sampai dia jadi trigger tu kan, does it mean that memang ada some issue from that kind of perspective lah kan? I mean, mungkin aku rasa aku rasa ada. Okay. Especially Melayu Muslim community kat sana, mungkin dah start lah ada macam suara-suara yang nak memperjuangkan Islam dekat Singapore pula kan. So kalau takkan ada orang sentap melenting macam tu sekali. Mungkin dah ada lah. Mungkin ada some trigger lah rasa kan. Ada nerve, dah touch a nerve sikit lah rasa kan. And then for our politicians suddenly berani menyuarakan benda tu. And so it's a bit funny lah sebab tak pernah dengar benda ni kan. And it's a bit funny. Tapi aku tak ada nampak any comment from our side. Our side kan, betul. That's surprise. Silent. Even DAP silent. Especially especially the jab is coming from the highest man kan. Even PMX pun senyap. Ya, betul. Come on, bagi sikit lah, cakap sikit kan, maybe teguran ke apa kan. Sebab yelah, kau neighboring country, and kau dah lah nak propose yang kononnya ASEAN block untuk tarif kan, nak bekerjasama untuk tarif kan. Now our own citizen ada sedikit cocok negara jiran, kau buat tak tahu je, tapi kau nak dia ikut kau sebab kau chairman untuk ASEAN. Apa ni kan? Macam mana kau main politik ni? Betul ke kau ahli politik? It's a bit weird sikit lah. Sebab from our side senyap. Betul. Tak ada komen langsung. And it's not from the government yang buat benda ni. It's opposition kan. So our government side patutnya apa lagi, cari jalan lah kan. Tembak lah kan.
Senyap je. Mungkin banyak sangat isu yang lebih membimbangkan diorang kot dalam masa beberapa minggu ni kan. Kita ada banyak isu ke? Diorang locally, of course, domestic. Tarif tu international, betul. Isu tarif tu, I mean you've seen a lot of attempts daripada Malaysian punya government untuk set things straight kan. Ya. Satu tapi local aku rasa ada juga internal party punya conundrum tengah terjadi. I mean bukanlah sesuatu yang abnormal lah. PKR lah ada isu sikit pun. DAP ada anything. PKR pasal Rafizi ni macam, I think tak salah aku masa tu ada election kan. I think ada satu election yang PRK kan. PRK kan menang kan something. UMNO menang. Yes, UMNO menang. Yes, UMNO menang. So yelah, aku rasa a bit odd lah kenapa government bukan, at least kita punya com-nya kan, tak make a statement on that kan, just to remind everyone ke kan. So yeah. And masa Indonesia punya election tu, cover bukan main. Betul. Oh, okay. Since kau cakap tu, KS ada cakap ada cover isu Aku ni. dah lama tak tengok KS lah. Sama, aku dah lama tak tengok ni aku. Tapi Tapi aku teringat bila kau cakap pasal Indonesia tu, sebab aku ingat masa Indonesia election tu KS cover gila-gila ke kan. Pergi sana buat liputan. Pergi sana liputan khas. Buat liputan. Interview all the politician. Betul. So, aku tak tengok KS. Sama, aku dah lama tak tengok. Dah tak tengok. I think macam last like couple months ago lah. Macam dah tak. Dia, aku rasa dia ada one of the episode dia ada explain something about dia punya panggil apa, video punya rating lah kan. Dia kata dah, I mean a lot of people dah komen yang dah go down lah sekarang ni kan. Banyak orang dah tak annoying sebab banyak sponsorship kan. Aku duhai, tak boleh lah. Macam aku tengok the last time aku dengar, aku rasa jadi macam bukanlah mungkin tak sampai annoying lagi lah. Of course aku faham ada certain people dah rasa annoyed dengan sponsorship semua. Tapi aku rasa dia punya view yang dia bagi tu macam tak bukan view yang one other thing lah. Aku macam dah tak kisah kau punya view ni, aku dah tahu dah kan. View dah betul dah tahu satu. Lepas tu view dia tu macam okay lah, dia cakap dia neutral, dia claim impossible to be neutral ke whatever lah. Tapi view tu mesti ada some intellectual sikit lah, which aku tak nampak langsung daripada view dia. Macam tak ada, dia nak claim lah, takkan dia nak bagi intellectual yang ada government copy ke kan. Tapi aku rasa kalau dia nak add value, aku rasa benda macam tu penting lah. Selalunya dia punya view lebih dia soal, tapi dia macam that's it kan. Dia tak ada macam especially coming from a two people yang dah pernah involved dengan politik and government punya structure kan. I mean, so I would assume ada some input. Betul lah, lama dah macam dengar ni macam dengar borak kosong, buat kedai kopi ya. So aku macam dah tak ada insightful sangat ni. Maybe tak ada macam maybe selama ni memang macam tu sebenarnya. Aku rasa maybe betul, boleh jadi juga. Tapi kita ada hype punya tu kan. Cuma maybe something new bila orang sembang pasal benda ni, insight macam podcast insider info exactly, from terms of politik punya isu. And tapi bila dah lama tu macam okay, fading very fading. I mean kalau aku memang pendengar podcast. Aku mendengar podcast lah. So bila aku pergi jogging ke apa, tapi aku tak akan put dia dalam aku punya selection sangat lah. Macam aku ada banyak lagi yang aku nak dengar dan aku enjoy dengar. So dia tu selalu macam kalau terdesak baru macam aku dah pasang lah kejap. Macam tu lah. Just bagi aku perlukan that neutrality, dan aku tak nampak that neutrality. Dan aku faham juga kenapa susah nak wujudkan that neutrality, tapi aku prefer that neutrality lah, which is tak ada. Dan eventually aku cakap tak apalah, you guys tu lah pada benda tu kan. Bukan aku cakap tak bagus pun, cuma daripada aku punya ni, aku dah macam kalau topik ni dia mesti akan dah kita boleh agak, dia akan balun sini sana, lepas tu habis tu. So kau faham maksud aku kan? Okay, bila kau cakap dia less neutral ni, okay, dia actually
ke mana sebenarnya? Aku rasa most of the time dia is gonna against the government lah. Most of the time dia against the government. Tapi for unfortunate reason the opposition pun tak begitu memberangsangan. Tapi nampak dia macam very dia nak provoke the thought of thinking lah. Macam okay, tapi dia lebih pada most of the time dia macam nampak lebih pada negativity tu very obvious lah. Tu aku punya perasaan lah bila aku dengar macam especially mungkin Syaril tu aku rasa okay sikit, tapi KJ tu agak obvious lah. Even after so long tu aku rasa dia macam tak move on lagi lah dengan that kind of mindset for me yang mungkin dia skew sikit dekat against the government, tapi for me lah, alang-alang kau nak ke sana, all out lah. Make it clear lah, betul lah itu aku cakap kan. Itu ini dia kadang dia try to play neutral kan. Itu yang kau nak ke sana terus, kau nak condemn terus. Aku rasa macam tu lah, itu masalah aku lah. Aku macam dia macam two-face sikit lah. Benda two-face tu aku rasa macam input yang dia bagi tu tidak betul-betul add value sangat lah. At least pada aku sebagai para pendengar lah. Aku dengar macam dia orang rambling je lah. Rambling lepas tu dah habis. Kau faham macam of course lah kita cakap ni very daripada sudut netizen biasa lah kan. Cuma the record is showing mungkin betul jugalah apa kita cakap tu kan. Orang macam boleh dengar, tak boleh dengar tak ada, macam nak kejar-kejar dengar lah. Dia still ada something yang mengharapkan dia orang boleh kembali tau. So dia orang tak nak go all out sangat kan. Oh okay. Dia jaga-jaga lah, jaga-jaga sikit kan. Still try to play safe kan. So, jadi boring lah kan. Listener and audience kita boleh bau benda tu kan? Betul. Kau nak jadi really commentary tentang political situation kat Malaysia, ataupun kau still nak jadi politician? Betul. Mungkin podcasting dah punya hype dah drop dah kot. Ada logik ke? Mungkin lah. Mungkin juga kan. Couple of years ago dia baru naik, semua orang nak be in the loop kan. So eventually tapi macam cakap lah, for me personally aku put that macam back of the list lah. Aku kalau dah tak ada apa sangat nak dengar, baru aku akan dengar. Itu pun dalam masa 5 minit aku macam betul lah. Aku ada banyak lagi yang aku lagi interested nak dengar lah. Once in a while naik lah dekat aku punya YouTube feed tu kan. Tapi berat je aku nak klik kan. Might as well aku tengok Osman Gold je. Betul kan? Kau rasa macam tu juga Aku rasa macam macam berat je aku nak klik macam dah tak ada lain aku nak tengok macam tu. Sampai macam tu aku mungkin agak negatif tak ada lah. Tapi aku rasa kerja yang dia buat tu bagus lah. Cuma untuk listener yang actually dengar dia since the beginning, awal-awal kan. Kan masa awal-awal tu we feel macam benda yang refreshing. Yes. And then masa tu pun pilihan raya sebelum pilihan raya kan. Aku rasa dekat sebelum pilihan raya tu lah. I mean dia start lepas PRU. Kan. Obviously lah dia keluar sekejap sebab dia terkeluar kan. So basically lepas PRU 2020 tadi kita 2021. Aku dah tak apa ingat. 22 kan. And then lepas tu ada pilihan raya negeri kan yang diorang cover. PRK. Betul, ada few pilihan PRK kan. Betul, PRK. So interesting lah masa tu yang dia panggil all the calon kan. Okay. Itu mungkin satu benda yang aku rasa agak apa ni? Yang kekurangan juga recently juga lah. Aku tak tengok sangat, tapi aku rasa dia dah tak jemput sangat macam third party dalam the discussion now. So masa awal tu aku dia jemput Tun Mahathir kan. Mahathir, lepas tu dia jemput Rafidah Aziz. That aku suka lah. Aku nak tengok something yang dan masa tu aku dia enjoy lah. Tapi eventually aku rasa dia dah tak buat sangat tu kot. Susah nak dapat time politician, susah nak dapat time kan.
maybe orang yang tak nak pergi dah kot. Boleh jadi juga kot kan. Boleh jadi juga. Betul. TMJ pun ada dulu. Mesti TMJ ada juga. Betul. Yang dia start meletup pun. Betul. Ya. Ismail Sabri. Kan. Betul itu lawak kan. Cakap pasal Ismail Sabri, mungkin aku boleh segue sikit lah. So kita juga ada berita kehilangan bekas Perdana Menteri kita kan. Was it 2 weeks ago, 3 weeks ago 3 weeks ago tak tahu kan. Pak Lah tu ke? Pak Lah ya, 3 minggu lepas kan. So Pak Lah I think dia pass away umur 80 berapa? 88 80 lebih kot. Maybe lah. Yang penting dia younger than Tun lah. Tun dah 100 lah. 100 belum lagi kot. Lagi 1 tahun ni kot. Tapi okay, any view on arwah lah, at least daripada Pak Lah punya yang benda yang memorable masa Pak Lah punya time jadi PM is KJ. Okay, pelik. Maksud kau? Because dia kahwin dengan anak dia. Macam mana? No, bukan sebab tu, tapi aku rasa KJ lebih macam jadi benda yang lebih jadi buah mulut orang lah masa zaman Pak Lah. Okay. And masa Pak Lah is what yang pasal dia tidur. Dia ada sakit tu kan. Tidur, time meeting kan. Itu yang orang kata the country was run by KJ and the gang. And budak-budak aku tak tingkat berapa tingkat aku tak ingat. tingkat 14 lah. Betul-betul dah. Okay, tingkat 14. Okay, aku ingat dah. Betul tingkat 14 lah. Itu je lah. I think ada some view lah. Of course lah, di sini view macam ni hanya akan selalunya wujud lepas pembagian seseorang lah kan. So the claim yang he was like between our Prime Minister, dia antara yang mungkin paling less controversy, and then apparently dia seems to be the most non-politician Prime Minister kan. So compare to couple of previous Prime Minister dan post that. Macam I mean PMX dia memang obvious he wants to be a Prime Minister. Dia apa ni, itu daripada dia punya apa ni, asal usul dia memang heading to that way lah kan. And then dia tunjuk karakteristik politik dia melalui that kind of perspective lah kan, Prime Minister. I mean Najib pula dia ada that luggage yang dia bring behind kan, macam family dia, I mean bapa dia Perdana Menteri, and then dia pun daripada golongan ni, this elite politician kan. So Tun mungkin unik sikit, tapi dia daripada segi background dia mungkin tak sama macam a lot of our Prime Ministers. Tapi dia Tun ni dia macam dia memang Prime Minister tu dia punya kata tugas sejak lahir dia agaknya kan. Dia nak jadi Prime Minister je. And then dia aku tahu bunyi macam negatif lah sikit, tapi dia ni ada view yang orang lain tak boleh buat lebih baik daripada dia buat kan. Dia ada vision. Yes kan. Dia punya vision lah, sama ada orang agree or not is agree different. Masing-masing lah, hak masing-masing. Betul. So because kita see dalam history tells us the story lah, yang macam bila ada Prime Minister lepas Tun je, semua tak kena dengan Tun Mentis, dan Tun akan find a way to kan express that lah kan. Itu yang kita faham lah. But is it okay, betul or not? Aku dengar benda ni pun dah lama je kan. Macam at first masa Pak Lah mula-mula jadi PM tu, take over, Tun okay, but bila dia tak follow Tun punya arahan plan or arahan, and so dia berkempen. Memang ada kempen yang nak jatuhkan dia. Betul lah.
Okay, dan Najib pun jadi juga. Dia ada buat Najib kempen sama dia jatuhkan juga. Najib juga. So sekarang PMX pun sama juga. So Padahal dia yang appoint Najib tu. itulah pasal. I mean, adakah dia Darth Sidious? Is he a Darth Sidious kind of character? Okay, maybe just nak pull back tu kan. Okay, from a certain angle, aku rasa perlu ada lah. tak, macam okay, you had your time kan, kau dah jadi PM lah, and orang jadi PM, up to new PM lah nak manage the country macam mana. Let go lah. Let Aku go tak kan, rasa belajar. anyone yang jadi PM ada that perasaan tamak untuk kayakan diri sendiri. Bullshit benda tu. Takkanlah macam tu sekali kan. Betul, aku agree. Aku pun selalu persoalkan klaim-klaim orang yang dia ni very spesifik betul lah kan. Dia macam dia nak pastikan anak dia jadi Perdana Menteri lah apa semua. Aku rasa mungkinlah ada that intention, tapi bukan dia punya push factor dia lah. Yeah. Kau faham maksud aku? Dia pasal orang kata claim dia nak dapat harta banyak lagi. Dia dah banyak harta lah. Macam kan, dia bukan nak go compete against dengan top punya kan businessman ke. Aku tak suka claim tu lah. Ya, even kalau ada pun orang yang macam tu, you cannot do it kan. People akan rebel kan. So apa yang diorang buat pada aku benda yang dirasa terbaik untuk the country and either benda tu is the best decision or not, up to that person lah kan. Tapi aku tak rasa diorang buat anything lah. Semua PM buat something just for personal gain. I don't think so. Come on. And even Najib, aku tak rasa dia buat just for personal gain. And Najib, I think because dia tak pandai sangat lah. mungkin dia make wrong decision kan. Kan. I don't think dia buat tapi Tun ni, itu episode Tun pula. Tapi Tun ni aku rasa dia macam ada satu detik dalam dia punya hati tu, dia macam mana dia rasa ni macam satu game tu dia. Aku tak tahu lah. Aku rasa macam dia rasa enjoy bila dia go through this kind of dia macam itu turns him on lah. Aku selalu tengok dia, aku macam tak faham kenapa dia nak buat macam ni. Macam apa dia motivation lah. Macam dia macam mungkin malam kan. Macam malam dia kalau tak mungkin dia is a pure politician punya blood lah. Dia kalau tak buat something pasal politik, dia akan rasa macam tak boleh tidur kan. Dia kena buat something and then dia buat something. Aku rasa dia memang dia memang setia pada nilai politik tu lah. Aku rasa dia memang, aku macam kadang aku tak boleh komplain apa lagi dia nak. Aku macam kenapa dia buat macam tak boleh let go kan. Tapi aku rasa bukan salah dia tu. Aku rasa dia memang dalam blood dia, memang itu adalah dia punya nature dia. Aku rasa lah. And then the best part dia push dia pushing him to unbelievable punya level lah. So what the heck this guy kan. So, aku tak faham. Aku sampai sekarang aku tak faham. Aku disagree dengan orang yang claim yang dia nak anak dia jadi Perdana Menteri sebab itu dia motivation. Aku disagree yang dia nak buat dia jadi kaya. Aku tak rasa itu aku tak rasa itu penting tu dia ada something dalam macam itu ya. Aku rasa okay, dia ada certain vision macam mana dia nak bina Malaysia ni, and then untuk continue dia punya vision tu, dia kena make sure anak dia continue. Anak dia kan. Same thing with Singapore punya ni lah kan, Lee Kuan Yew kan. Dia prepare anak dia. And that's what maybe apa yang tu nak buat. Tapi anak okay dia lah. cengal juga. Tak boleh diharap sangat kan. So macam okay. Ya betul lah. Aku rasa mungkin there's a lot of decision yang dia buat masa zaman dia buat tu, kalau buat masa zaman ni memang tak boleh lah, susah. I mean, at certain level aku rasa tak fair lah kan. Kau kena bagilah peluang kat orang lain. Malaysia ni bukan kau punya kan. It's not yours. Memang kau jadi PM paling lama, but it's not yours. Orang lain pun nak bagi chance jugalah. Vision kan. I mean, let's go back to Pak Lah lah. I mean, masa Pak Lah jadi tu, macam aku cakap lah, daripada segi naratif dia tu, dia tak nampak macam Prime Minister punya material lah kan. I mean, nampak very laid back, daripada karakter dia, daripada dia cakap. And then of course lah masa dia meninggal itu, keluar video-video lama dia semua. Nampak lah dia ni
macam chill guy sikit lah, chill guy. Dan mungkin macam Ismail Sabri bila lah. kita so bila tengok macam tu, bukan not to put any negative tone on this lah, tapi dia punya apa ni influence tu tak nampak sehebat the other prime minister. I mean Najib, aku rasa one of the biggest influence after Tun Najib kan. Bukan Najib, despite positif atau negative story tu, tapi dia ada very big influence dekat rakyat dekat kan. So it's a political move masa dia ganti Tun tu. You mean okay. Pak Lah kan, political move. Betul ganti tu. Betul. Political move by Tun lah, aku rasa lah, spekulasi. Sebab during that time kan dia punya reputation memang down gila. Betul. And by the time they step down, Pak Lah naik, the next election sapu habis babe. Satu je kerusi parlimen position pembangkang. Wan Azizah, yang lain semua VN. So it's a political move lah. And then mungkin dia rasa dia boleh control, boleh kembali Pak Lah kan. Pak Lah macam chill kan, okey lah. Control, kan. Tapi Pak Lah ada senjata which is KJ. Betul KJ. tapi okay, aku bila go through dia punya review selepas pembagian dia tu, banyak keputusan yang dia buat tu agak mungkin daripada tak ada, dia tak kontroversi, tapi nampak macam keputusan-keputusan yang foresee future punya implication lah kan. So aku rasa dia which is aku rasa dia mungkin the unsung hero lah untuk Malaysian Prime Minister, sebab dia buat some very heavy decision berat kan, tapi yang tak favorable at the politik punya tone lah kan. So aku rasa yang aku ingat boleh nampak je, lah. Dia naikkan harga minyak RM4.5. Harga minyak RM4, yes. Aku ingat. Dia mungkin go for pertanian lah. Dia memang go dia punya kata bread and butter dia kan. Koridor dia kan. Koridor dia tu. So just dia aku rasa dua semester dua term kan. And then the second term tu dah memang shaky gila kan. Itu yang dia asyik kena push. I think that's when opposition pun I think dapat one of the biggest punya achievement kan masa zaman dia, which is one of the reason dia kena kick daripada UMNO lah kan. Think so. Yalah, yang the first time opposition menang Selangor. Selangor kan, Perak, Selangor apa kan. Betul kan. Dia menang Perak sekejap je lah lepas tu. Lepas tu tukar balik lah kan. Kena beli. Tapi apparently dia ada Chinese background tau. Aku pun baru tahu lah rupa dia ada Chinese background. I think it was his grandfather. Grandfather Pak Lah ni daripada China. Kan. Of course cerita-cerita macam ni tak terlalu panggil apa, dia hebah-hebahkan lah kan. Aku tak tahu lah pasal apa kan, tapi aku terkejut. Aku baru tahu rupa-rupa. Aku ingatkan dia kahwin dengan some Chinese lady kan, which is betul-betul dia memang kahwin dengan ada background Chinese kan. Isteri pertama dia tak silap aku, first wife dia. And then second wife dia Japanese punya background juga, pun menarik juga lah. So I think just to share a bit lah on that lah. So anyway, apa lagi topik yang mungkin topik lain ni lah. Ni Rafizi. What happened actually Rafizi? Drama lah dia ni. Dia nak resign ke tak nak sebenarnya? Tu dia aku ada sikit, aku follow up sikit lah ni. Apparently pemilihan parti dalam internal parti, dia punya team on dia punya side tu banyak kalah kalah. So and then ada claim yang team dia nak go for timbalan presiden kan. Dia and then ada currently dia timbalan presiden kan. Currently dia timbalan presiden, tapi biasalah internal party election. So ada I think Saifuddin pun nak bertanding dengan that role, and then yelah, dia menang dengan lawan Saifuddin dulu.
Dulu lah kan. And then siapa anak PMX pun Noriza nak masuk. Noriza pun nak masuk juga. So kononnya ada panggil apa? Dia kan ada grup bukan kartel lah, panggil apa? Dalam PKR ni ada dua split lah. Satu yang pro this one, satu pro kan. So yang pro Rafizi banyak kalah. Kan dalam pemilihan parti kan. Kalah dengan watak-watak yang agak baru kan. Watak-watak I think Aflin Shauki menang. Kalahkan kita punya. Yes, Aflin Shauki menang. Kalahkan menteri kita. Menteri tenaga, sumber tenaga. Menteri apa? Energy tu. Ada that guy, tak ingat nama dia. That guy. Ya. Kalah dia. Dan Aflin Shauki menang. Dia dekat Johor ke ada ketua ni pun some new guy yang tak mana dapat kalahkan some timbalan menteri. So yang kira Rafizi punya side punya team ni banyak kalah So dia macam give a bit of pressure yang masa pemilihan untuk timbalan menteri timbalan presiden susah Rafizi nak menang lah sebab dia punya orang yang menyebelahi dia semua dah kena tendang kan. So dia buat satu politik manuver sikit lah. Tiba-tiba dia pergi ambil cuti kan. Kononnya nak tenangkan diri untuk deal dengan masalah parti dah ada kan. So dia tak nak, konon dia claim lah dia nak pisahkan antara parti dengan dia punya kerja lah kan. So kononnya it was approved by PMX and then dia memang tak nak campur adukkan isu internal parti dengan tanggungjawab dia sebagai menteri lah kan. So itu yang dia buat lah. Dia ambil cuti. Lepas tu kecoh lah dekat internet semua. Of course lah. Sebab dia aku rasa antara yang spotlight dia dalam masa terdekat ni. Sebab apa? Sebab dia punya projek subsidi minyak. And then yang katanya dia nak letak jawatan from Menteri Ekonomi tu. Tu rumor. Dia kata kalau dia kata kalau dia kalah pemilihan parti, dia akan letak jawatan. Dia kata itu dia punya bet lah, kata on this. Dia kata kalau dia kalah pemilihan parti, dia akan letak jawatan. Dia kata tapi dia nak asingkan between parti dengan kerja. Itu at this point of time lah. Maksudnya kalau masa pemilihan parti ni tengah jadi, dia masih memegang role sebagai menteri kan. So dia nak tunjukkan that apa ni, apa panggil dia, professionalism. Professionalism lah kan. Yang okay, let's split. Tak nak masa dia kerja dekat office tiba-tiba dia pasal cerita internal party punya proses. Sebab dia sekarang, tapi benda ni bukanlah suatu benda yang luar biasa. Internal party jadi kat semua parti kan. It's election kan, fair and square. In fact kalau ada banyak-banyak pun mungkin PKR ni antara yang paling fair lah. Sebab kalau ikut history, kebanyakan pemilihan parti masa menjadi government yang kerajaan-kerajaan sebelum ni selalunya impossible untuk yang pemegang role dalam government tu akan kalah lah. So this one nampak macam ada sedikit neutrality, bukan neutrality lah, lebih pada macam macam ni kita nak panggil, diorang takkan just because kau ni menteri masa pemilihan parti kita kena select kau lah kan. So let's just fair and square punya battle lah kan, something like that kan. So normal je jadi. Cuma mungkin dia agak hangat dekat PKR, of course pasal dia baru jadi government kan, itu satu lah. Lepas tu yang kedua pula, dia ada that dia kurang favoritism dia konsep lah. Macam aku cakap lah, dia siapa-siapa kalau ada buat kerja dekat on the ground kan, orang kenal, chances untuk dia menang. Walaupun dia go against big gun like Rafizi ke like Saifuddin ke kan, maknanya there still ada chance untuk orang menang lah kan. Itu satu. So dia akan jadi banyak macam kontroversi sikit lah, news ni hangat sikit lah. Yang ketiga, because dia government kita ni tengah dalam keadaan yang panggil apa, ada UMNO, ada DAP. So opposition akan always ambil this as a peluang untuk bagi tekanan lah kan. So
Cuma aku punya point of view sikit lah. Aku jangan-jangan ni long con dia kot. Betul long con Rafizi kot. Tak boleh deliver ni dia kata untuk subsidi petrol ni. Tak apalah sebelum aku ni aku belah tu kan. Kalau kalah tu macam ada blessing in disguise lah agak kot. Aku tak tahu, aku macam buat setakat sebab aku tak nampak progress dalam subsidi tu lagi lah setakat ni. I mean dia tak announce any progress pun. Tak ada pun kan. I mean, Kita dah nak masuk bulan 6 ni kan, dah dia half. cakap tadi half Julai year. kan. The plan is July. Oh sorry. So what's going to happen? Kalau dia kalah, dia akan letak jawatan, Samunang akan ambil dan ni Maybe that mungkin is ada the plan from the the beginning. I mean the whole party punya plan. Kan? Okay. Boleh jadi. Kita tak boleh Deliver. ni kan, susah ni. Betul. Aku suspect ada possibility kan. Ni lah kambing hitam lah. Kamu hitam lah sikit kot dia kan. So sebab I mean, the plan came from him. Yes. Dia yang Untuk nak delay benda tu lagi, dia kena step down and then orang lain ganti, so ada valid reason why kena. So-called lah. Tapi reputation dia gone lah. Habis lah. Habis Gone lah kan. Elok memang tak boleh pakai lah kan. Formula je banyak kan. Betul. So, dia macam mengiyakan apa yang orang cakap selama ni. Orang kan? cakap Formula je. Dia ada lah sedikit achievement, tapi aku rasa the way that dia barking tu kuat sangat compared to what they achieve lah kan. So then it's off lah. And aku tahulah, I mean kita faham bukan senang nak jadi within that role lah kan. I mean you're talking about economy ni, it's like a antara yang paling attached pada rakyat lah kan. But then with whatever that's going on with tarif lah apa semua ni, itu pun ada isu kat tu. Dia kata dia ambil cuti time orang tengah sibuk pasal tarif lah, kau pula tiba-tiba ambil cuti kan. Betul juga, logik juga orang punya claim kan. Tapi it's annual leave kot, takkan tak boleh ambil leave kan. Bukan dia ambil cuti 3 bulan ke kan. But ada satu point, nepotism muncul kembali lah bila Nurul Izzah. Oh okay. I mean kalau So dia what do you menang Fan Square pemilihan Fan Square, I don't mind. And yang tak puas hati tu hari tiba-tiba dia nak appoint Riza as a advisor. Dia jadi advisor kan. Agak bro kan. But kalau dia memang menang, itu hari pun dia step down bagi jalan untuk Rafizi. And the last time punya pemilihan memang dia step down. So Rafizi lawan Nasution menang Saifuddin tu. Ya, aku rasa bukanlah tu cakap, mungkin just because dia overhype sikit lah macam ni. I mean normal je. I mean I'm pretty sure dalam internal pun dia orang pun okay je kan. I mean Nurul Izzah pun dia ada some dia optik je sebenarnya. We don't know whether they good or not. Betul. Tanta dia macam mak dia je kan. Betul. Tak produce apa-apa pun. Betul. Logik. Kan Wan Azizah is a timbalan tau. Betul. Kan? Aku pelik kan masa during that time why masa Tun resign Wan Azizah tak ambil alih. Itu aku pelik juga. Aku pun sampai sekarang tak terjawab soalan tu. Masa second time PMX Tun jadi Perdana Menteri kan. I thought that was the idea kan, bila you ada timbalan kan. So masa tu the apa? Parlimen belum lagi berpecah tau. Decide. Betul. Tun resign seorang-seorang. Betul. And dia start pecah tu lepas certain ahli parlimen dia parti lompat kan. And that's why tak cukup majority. So mungkin macam ni lah, timbalan Perdana Menteri ni bukan apa pun, just dia tolong Perdana Menteri je lah. Bukan maknanya kalau dia apa-apa jadi pada Perdana Menteri dia kena assume that role kot. The first time dia resign kan, the first time Pak La naik. Okay. Even masa Pak La resign pun Najib naik timbalan kan. Naik terus, mana ada election lagi masa tu. Macam tu
Yeah. Oh, macam tu betul kan. For some Aku reason tak faham. Wan Azizah tak ada. Kan terus bubar parlimen cakap kau. Pelik kan. Aku rasa I think aku ingat dulu masa zaman, in fact masa zaman Tun 90s tu kan, bila Tun on leave ke something like that. Tak Itu silap aku okey lah. Ya, Tun on leave yang PMX ambil alih tu, benda tu like berapa few months dia tak habis-habis cakap benda tu, dia mantan or something. Dia kata, bro, kau bukan buat apa pun kan, Mamat tu cuti apa sebulan, mungkin kau ambil alih sekejap je. Saya dah pernah jadi ni. Kan masa awal kempen dulu lah kan. Betul. Konon ada experience sangat lah. Kan? Lepas tu dia selalu petik ni masa zaman dia Menteri Kewangan. Hebat kan. Hebat kan. Masa tu memang the whole world economic boom kan. Not because of you. Agak-agak nak take credit everything. Lagipun most of the time this politician just the spokesperson je kan. Yang buat kerja tu kan behind the curtain. Yang buat kerja kan, dia just okay, table up what your opinion or apa tu. I mean, bukan aku nak discredit dia lah, tapi janganlah kau take all the credits. The credit. Kalau kau nak ambil all the credit, bagi spesifik contoh lah. Betul. What exactly did you do yang make it kita punya ekonomi okay? Aku nak tengok MOM dia, nak tengok minute of meeting kan, macam mana dia buat decision dalam sesuatu kan. Padahal yang buat decision tu mungkin aku cakap lah macam pengarah ke ataupun some director kan. Tapi dia take the credit of it lah. Padahal dia most time mungkin dia tak tahu pun apa kan, detail kan. But yeah, so pemilihan parti aku rasa kau rasa Rafizi boleh menang lagi ke? aku susah aku nak menang kali ni kot. Yes. Sebab macam aku cakap lah, dia punya B-side, of course dia orang claim tak ada A-side B-side lah kan. Banyak semua kalah. Because okay, aku rasa ni dia orang ignore. Aku sebenarnya ni yang dia orang ignore, iaitu sentimen di mana walaupun pemilihan parti ni tak ada kaitan dengan, bukan directly berkait dengan rakyat kan, sebab dia pemilihan parti, tapi proses pemilihan tu diwakili oleh konteks rakyat juga. Faham tak saya? Mana bayangkan contoh okay, Aflin Shauki contoh, dia menang lah kan, contoh dia menang because dia bawa satu value yang rakyat nak. Bila kan dia bawa satu value rakyat nak, and that value tu boleh translate dekat pemilihan parti dia kan. So aku rasa ini mungkin PKR mungkin ignore benda ni, because a lot of their recent decision yang dia buat memang not favourable to the rakyat lah kan, from that kind of context lah. So mungkin contohnya okay lah, let's just take that topik yang selalu dipermainkan oleh pembangkang macam DNA tu kan, tu kan, itu is a very clear punya non-justified punya decision. Faham tak? Sampai sekarang kita tak boleh nak decide kenapa that government tarik case tu kan, tak nak compete dengan Which one? Sorry, ZMD punya DNA tu kan, okay. DNA kan. Okay, sampai sekarang dia punya claim lah pendakwa daya tarik, kata konon tak cukup bukti lah, whatever lah kan. Tapi dia tak pernah nak tunjukkan, and then that kind of apa ni, benda ni is berkait rapat dengan konsep reformasi yang diorang bring daripada dulu kan. I mean, cara dia nak camouflage, nak tutup benda tu tak cantik lah. So orang sentiasa sampai sekarang bawa benda tu kan. I mean, it's kan, because one of the biggest component party, bukanlah biggest lah, tapi dia antara yang kuat, itu UMNO, is being burdened by that dia lah kan? dia aku faham. Dia still need UMNO lah. Yes, aku faham. Itu sebab dia. Aku yakin itu sebab dia. Tapi bila dia ignore, dia tak cukup pandai nak buat that excuse kan, untuk convince rakyat. Itu aku rasa isu dia. Faham tak? Aku yakin sebab dia lah satu, dia perlukan support UMNO. Tapi I mean, come on lah, you kena kreatif sikit lah. Kreatif, you buang masa macam-macam. You sembang masa zaman PRU macam-macam you goreng kan. Ini tak boleh. Let's just do analysis macam ni, kita nak convince rakyat ada sebab benda ni jadi. Dia tak buat kan. Bila people tanya, people question, dia dismiss. Dia dismiss kan. Betul kan.
itu one of the issue. Nanti ada beberapa lagi isu yang jadi. Contohnya Sabah mikir ni. Ini kan kecil-kecil mikir ni. Diam je. Diam kan. Tak ada suara keluar, senyap kan. Betul tak? Sampai that whistleblower tu kena pergi jumpa whistleblower tu pakai topeng lagi kan. Aku macam interview. Dia jangan dismiss benda tu. Dia kena treat benda tu. Faham tak? Okay, kita tak boleh nak tahu saya betul saya salah. Logik macam-macam. Tapi at least jangan dismiss benda tu kan. So benda macam tu, sentimen macam tu lah buat rakyat tak happy. And cara rakyat nak sampaikan ialah dekat so-called pemimpin yang terdekat dengan orang lah. So of course lah yang jadi minister sekarang ni, dia dah on the ground, dia tak dapat nak spend time. Dia banyak buat kerja kan. Kononnya lah claim kerja sini, kerja busy lah kan, kerja government kan. Tapi itulah peluang-peluang yang bila pemilihan parti ada some new leadership yang datang, dia gunakan that sentiment lah kan untuk convince the ground people. Sebab ground people tu yang akan vote pilih siapa jadi dia punya ketua kan. So eventually aku rasa bila dia ignore benda-benda macam tu, inilah hasilnya. Ada satu this one, tak tahu siapa, one guy yang tak pernah join politik boleh menang. Kau bayangkan dia tak pernah, dia first time dia masuk ni dia menang. Bukan kalahkan orang biasa, kalahkan timbalan menteri. What the heck? Macam kan? Faham tak? So aku rasa macam betul lah. I mean, harap-harap dia orang tengok that thing lah. Janganlah fikir ni just political, dalam internal political punya issue kan. I mean ada mesti akan go back to the principle of the party lah. Kau rasa kau agree apa aku cakap kan? Yeah. I mean at the moment sentiment netizen is different. Kadang-kadang betul. Netizen sekarang ni dia tak tengok in terms of credibility sangat. Dia tengok betul, yes. Betul agree. More on personal things lah kan. Someone yang dia like kan. Tak beli coki tu boleh berpolitik or not, we don't know. But don't know kan. And then macam aku cakap lah kan, credibility okay. Tapi tak adalah diorang pun hebat sangat achievement dia kan. Tak adalah macam kita cakap, oh dia ni hebat sangat ni kan. I mean diorang pun orang kata nak macam nak tenggelam juga lah ni kan, betul, dengan deliverables diorang kan. Tak adalah macam sesuatu yang macam kita boleh take, kita bayangkan tapi dia ni bagus sebab dia buat kita punya mata wang jadi RM2 macam tu kan. I mean tak adalah sampai macam tu. So I don't know, I find it bit odd that kalau diorang tak terfikir and this one actually relates to whatever decision that they have made before when they are in the government, and dia tak anggap ni sebagai dia punya effect lah. I mean those decision penting, betul, aku agree, memang kena buat decision. So not popular decision lah, tapi you kena faham dia punya effect dan you kena treat dia punya effect kan. But that's not what they're doing lah. So okay, dekat news article ni dia katanya okay, timbalan presiden Nurul Izzah lawan dengan Rafizi. Betul. So Nasruddin Nasution tak ada lah kena ni. Satu orang kot. So naib presiden ada 12 calon. Nik Nazmi yang menteri tu, yang kalah dengan Menteri Energi kalah dengan Set Afli Shoki tu. No, dia kata kat sini okay, Kongres Nasional PKR dijadualkan pada 22 hingga 24 Mei. 23 Mei hari pengundian. So, macam mana dah kalah pula? Tak, yang kalah tu dekat ni Nazmi tu, dia kalah dekat grassroots punya selection kan. Okay, grassroots punya selection. So tapi sebab tu this one is bila naik presiden punya calon. Calon kan lah. Different lah. So sebab tu bila dia tak dapat menang dekat grassroots tu kan, yang akan pergi buat undian dekat pemilihan timbalan ni ialah orang yang menang dekat grassroots tu lah. So orang yang menang dekat grassroots dia tak favourable on siapa yang on Rafizi side lah. Contoh ni Nazmi tu was on Rafizi side kan. So dia takkan pilih masa dia take tu, dia takkan ambil Rafizi lah, dia akan ambil yang dia ada guy kan. So that was itulah dia punya ni. Tapi actually menunggu jawatan presiden tu dicabar. Dipertandingkan. Tak ada boleh dicabar tapi tak ada siapa cabar, macam mana ni?
Dia tak block. Tak silap aku dia tak block tu, tapi dia letak on the table tapi tak ada siapa nak cabar. Itu je. Okay, Susah maybe compare to UMNO memang dia block terus kan, dia tutup terus kan. Tidak ni kan pertandingan. Even PAS macam tu. PAS last time. Betul. Why? Okay, aku rasa logik. Aku rasa because at least when you are the lead of the government and then this is CPM kan, dia is lebih kepada bukanlah hormat, tapi in a way bila that core tiang tu kalau dikacau kan, takut deliverables untuk government tu untuk produce something susah faham tak? Change of principle ke. So most of the time aku rasa the highest man tu dia selalunya macam tu lah. Harap maintain lah. Presiden parti kalau menang jadi PM lah. Tapi Indonesia pelik sikit Aku rasa Indonesia lain Aku rasa Indonesia ada pun bila presiden parti tu kalah tapi dia jadi PM juga ke. Indonesia ke UK aku tengok ada satu insiden jadi macam tu. Kita ada tu yang masa Ismail Sabri, but that one is special case lah. Oh okay special case lah. Okay. Betul. Indonesia the presiden punya politik dia different structure lah. Dia bukan like UK punya Westminster UK. Kan kita pakai UK punya kan. Kita pakai UK punya, it's different structure dia. Tapi itulah aku bukanlah aku rasa ada calon, tapi interesting kalau ada orang letak nama kat situ kan dah tahu dah kalah kan, dah tahu dah obviously kan kalah, tapi nak ada orang berani tak nama just for optic. They can do it and they can do it and just for optic. Rafizi tak and plan betul. Tak Rafizi apa letak someone mencabar presiden. Yes. Nak tunjukkan that openness lah kan. I mean you optik lah, very optik punya move kan. Macam kita cakap kalah tu confirm lah kan, tapi at least dia give the because penting optik tu. Dia give that kind of mindset yang betul seperti apa dia claim this party is an open party, very open party kan, open for kan, and then that kita dah terlalu dibiasakan dengan konsep iaitu parti tak boleh nak open macam kan PKR tu. Bila PKR datang kita rasa okay, this is very open party, but aku agree dengan point kau. Yes, aku agree. Yes, but as of now memang tak ada lah siapa yang nak berkaliber, ada kaliber untuk betul juga. Itu pun agak calon obvious kan presiden. Siapa dia? Kita nak tengok tak ada macam kan, ada credibility nak boleh ganti. Bukan nak kata PMX tu hebat pun, tak hebat pun dia, tapi tak ada siapa yang dia yang tak hebat pun susah orang nak Azmin dapatkan, dah tak ada kan. Muka-muka besar dah tak ada. But Chen Chua dah tak ada. DAP punya party election tu ada perubahan kan, betul tak? Tapi aku tak ingat. Chen Chua pula Eric Chua dulu PKR. Eric Chua PKR ya, yang kena pecat tu. Bukan Tian Chua Tian Chua. Aku tak ingat. Yang DAP tu siapa? Aku selalu confuse dua-dua orang. Dua-dua orang tu betul lah. Aku tak ingat. Aku rasa Tian Chua tu PKR, tak ada aku. Tian Chua PKR. Aku rasa lah, yang dia gaduh dulu tu kena tak kesian dia. Kena tendang keluar. Ya, Tian Chua. Tian Chua PKR. Jadi independent sang. Yang PKR tu siapa? Tak, tu maksud kau yang DAP tu. DAP. Aku tak ingat. Mungkin Eric Chua aku tak ingat itu Eric Chua. Tak, yang obvious Tian Chua memang PKR Tian Chua. Tak selaku Eric. Dia lama tu Tian Chua tu pun sekali kena tendang kan. Dia lama. That's why aku macam dia tak agree dengan some principle of the party, itu jadi dia
I mean, kat mana macam tak ada loyalty tau. Betul. Kan? Tak adalah, dia the biggest one actually. One of the original. Antara awal. Betul, awal tu kan. Kena macam tu je. Ada satu lagi lah, Cikgu Bat. Cikgu Bat tu lah. Kena sepak je tu. Kesian dia. Melekat dengan PN dia sekarang. Dia dulu very vocal tu kan. Yeah. Dia kan very aggressive vocal against UMNO. Kan zaman-zaman reformasi dulu. Betul. Orang tidur kat masjid. Kesian juga. Betul. Dengar cerita dia kan. Bukan dapat duit dia orang tu semua. Tapi at the end of the day, tidak just because Alright. Aku anyway, itu je politik. Ada sekarang ni berperang India, Pakistan. Kan? It's a big issue, news lah, international. Betul. I think tak tahu dia akan escalate lagi ke tak, tapi katanya dah ceasefire kan semalam kan, tak silap aku. Aku pun tak tahu. Aku tak percaya news sekarang ni macam it's like all over the place lah. All over the place. Aku macam confused. Betul ke dia ni patut diklaim? Dia kata dia I mean with the context that India is not dia penyapot tega Israel kan. So dia jadi very hype dekat Malaysia ni because kita ni penyokong tega Palestin kan. So aku dengar ada blogger Malaysia ke apa, influencer Malaysia, dia buat apa ni, buat panggil apa, video ataupun topik lah. Biasalah dia punya claim dia semua kan. India punya kes Jet pejuang semua tembak roket semua kan. Yeah, it's a real war kan. Bukan perang mulut je ni kan. Memang tembak real missile-nya. Lepas tu ada kapal terbang terlepas lah apa semua. Man. I mean escalation tu dah ada highest level lah ni kan. Itu lah kan. Tak tahulah dia akan continue lagi ke tak. Hopefully not lah. Because both country is a nuclear punya country kan. Betul. Nuclear country kan. Tapi kan mungkin on that lah. Amerika punya view pula pun agak menarik juga kan. Aku pening lah dengan Trump ni. Dia very confusing lah dia kan. Dia punya decision yang sentiasa tidak seperti apa yang orang expect daripada dia. I mean dia mungkin itu cara dia kot. Dia suka. Ya, dia memang orang dah tahu dah. Dia unpredictable. Kan? Tapi bila dia become unpredictable, orang macam shock. Kan? Kau dah expect benda ni. Kenapa dia nak shocknya kan? Macam all the tarif ni semua dia dah beritahu dah apa dia nak buat. Kan? Sebelum masa kempen lagi kan. Cuma orang terkejut dia buat pantas lah. Awal-awal dia terus stop macam immigration punya issue kan, terus cut down. Yeah, I mean those plan punya tu aku faham lah. Tapi macam benda macam ni lah, macam bila ad hoc punya team kan ad hoc lah, lebih pada macam prompt decision yang dibuat. Contoh isu India Pakistan ni, apparently dia sokong dia menyebelahi Pakistan, dia fire dia claim India yang salah. Lepas tu isu Palestin Israel ni pun baru-baru ni aku dengar dia claim nak Palestin nak jadi area state 52 ke 53. Dia kan. Lepas tu isu Ukraine pun sama juga. Dia apparently nampak macam dia pro Russia punya decision kan. Ya. Bukan, tak tahulah itu optik dia ke itu kan. Dia cuba nak settlekan benda tu cepat. Settlekan benda cepat. I mean Russia Putin kan dia kena play
make a political move jugalah untuk Putin, because sebelum ni kita, the whole western world condemn Putin je kan, so and tapi tak settle pun war tu, and so they try a different route lah, tengok macam mana. And yang penting dia nak stop the war tu je. And then, tapi kesian juga kat dia, tiba-tiba ada pula war baru. Tu lah tu aku cakap. Dia kena settle kan, baru dia nak tone down Gaza Palestin, Ukraine, and so dia nak fokus kat China, tiba-tiba India pula. Ui, serabut tu kalau jadi dia. Betul lah, aku pun rasa macam uish. Itulah, tengok dia punya team kuat strong juga. And politik yang ekonomik punya ni pun tak habis lagi. And kita dah pergi first meeting kan tu hari. Betul. Tengku Zafrul pergi TZA. TZA. Tapi tak came out with apa-apa solution lagi pun sebenarnya. I think just table out dulu kot. Baru table out kan, just apa yang boleh bagi, apa yang diperlukan. So aku interested nak tahu apa yang kita table out. Apa yang kita ada untuk convince US. Itu je lah. For sure US dia kata kalau nak potong tarif ni, you need to give me more lah. I think one yang we discuss about the halal food tu ada tak silap aku. So ada possibility kita akan start to export halal punya daripada US lah. That's what I get from the discussion lah kan. So that's supposed to be a itu macam kita yang dapat benefit, not US. Tapi okay, bila kau cakap benefit tu maknanya tapi kita beli benda tu, I assume dia punya cost akan menaik lah kan, dengan kita punya spectrum of what is halal apa semua. So US ada benefit kan, US dapat jual dia punya produk dekat kita, tak ada? I mean kita yang ambil barang dari US ke? Kita ambil halal food kita from table US. Kita table out yang okay, kalau halal food ni you kena buat sini lah. Ini dia punya aku rasa macam tu lah. Itu yang aku faham lah. Tapi macam kau cakap lah, dia tak adalah clear lagi benda tu. Sebab okay, kita ada deficit. Deficit. Trade deficit dengan US ada trade deficit, kita ada US ada kita. So macam mana nak balance out benda tu? Kita kena beli banyak barang daripada US, betul kan? So apa yang kita nak beli? So halal punya material, food tu kita mungkin US akan jadi salah satu supplier kita juga macam tu lah. Okay. So kita cakap kat dia, kita punya halal punya ni, this is the benchmark yang kita perlukan lah. So mungkin that negotiation kan beyond that lah. Tak sure benda tu. Ada yang claim kita terpaksa kurangkan kita punya benchmark tu because kita nak meet up dengan apa yang boleh deliver oleh US lah, which is itu will be the mungkin ada kat situ lah. When US punya produk tak boleh masuk kat kita sebab tak meet certain requirement. Certain requirement kan. That's what happened for UK lah. Just I think few days ago they announced for UK punya trade deal kan. Untuk US punya beef untuk masuk dekat UK tidak agree, tapi kena follow UK punya requirement benchmark lah. I think maybe they tweak something so much more easy US punya beef masuk. Aku rasa logik juga kalau fikir daripada sudut tu, mungkin because they know they have the capacity lah. I mean US tahu dia ada that volume of tu, cuma dia tak boleh nak jual banyak because of tak lepas that kategori tu lah kan. Certain kategori yang dia bukan macam production punya heavy production lah. I mean not talking about handphone ke kan. Itu US susah nak produce benda macam tu at this point of time lah. So tapi benda macam raw macam ni, aku rasa ikan ke ataupun
kan makanan-makanan raw ni mungkin dia senang sikit lah compare to manufactured goods kan. So mungkin itu dia nak start with that lah agaknya kot. Dia nak start with dia nak start with tolak benda tu keluar dulu kan. Diorang punya produk banyak. Banyak kan. In terms of agriculture punya produk banyak. Betul very heavy kan. Very difficult untuk diorang jual break international market. Kan but every country ada certain requirement diorang tak nak ambil kan. Itu yang terang bengang tu kan. Betul lah. Itu sebab tu kalau kita tengok diorang punya food punya industri dia best gila kan. Best gila, macam-macam ada. Sebab murah benda-benda tu. Sebab dia ada banyak. Tengok kau bayangkan cheese kat sana tu. Cheese tu macam kira makanan macam nasi kau kat sana. Cheese tu macam nasi kat sana. So harga dia murah. Diorang boleh buat macam-macam mana. Kau tengok dia punya makanan cheese dia semua. I mean itu nampak lah. Dia daripada segi raw material ni diorang memang power lah kan. Mungkin saya cakap manufactured goods tu mungkin susah sikit lah. Sebab dia manufactured ni mungkin dia ada complexity dia yang berbeza. Jadi rakyat dia tak ada that ability to deliver that. Sebab tu dia banyak kat luar kan. As of now lah. Dia target dia dah stop lama. So nak build up balik. Betul. And the skill, the manpower tu semua. Betul. Nampak macam very plausible punya move daripada Trump. Nampak logik lah. Kita tak ada expect dia kata okay next month kita dah buat handphone sendiri. They need some time tu kan. Tapi so dia gunakan apa yang they focus on the big one dulu lah. And the heavy machinery dulu, or benda-benda yang more sophisticated. I don't think dia nak ambil balik kilang buat kasut tu semua. I don't think so. Tak ada lah. Macam cakap like agriculture dengan raw material food ni, I think diorang one of the strongest. Kau bayangkan salmon ni kira dekat tempat lain salmon ni kira macam premium kan. Tapi kat dia salmon ni macam makan harian je kan. So kalau masuk sini murah, I don't mind. Betul lah pasal. Sedap kan. Okay, that is international lah. Pop culture ada new content kau tengok ke so far? Okay, aku dah tengok ni The Pit. Aku layan dah cerita tu. So aku memang aku punya What is it? Oh, best. Apparently dia hit orang punya interest agak tinggi this year. Tak aku dia kalahkan Severance tak aku. Dia punya series series. Pasal Medical series kat Facebook pasal ER simple ER tapi apparently dia buat agak real lah kali ni. Dia go visual wise buat sangat real lah. And then I think aku layan semua episod tahu. Aku hati lah dia buat style 24. Kau pernah tengok 24 lah dulu kan? So hour by hour punya, satu episod 1 hour. So dia buat kononnya nak detail lah. Lepas tu apparently nice. Aku tak tahu, tak pernah tengok lagi. Kau boleh tengok macam aku cakap lah, dia buat real tu. Aku rasa dia orang memang nak betul-betul emulate apa jadi dekat medical ni, specifically tu ER kan. Sampai ada satu episod tu dia tunjuk lahirkan anak kan. Kau nampak the whole thing lah. Basically aku macam what the heck ni, macam berani gila dia buat aku tak tahu macam dia buat. Memang dia ambil betul punya mak nak lahirkan anak tu. AI tu aku tak tahulah, tapi dia buat nampak baby tu keluar. Aku cakap what the heck, gila. Berat sikit aku nak tengok benda ni. Apa tu lah, kalau kau geli dengan darah ke pun memang heavy sikit. Sebab dia buat apa ni, incision tu semua. Macam gila lah tu. Dia nak go for that realism lah. I mean apparently ada a lot of medical punya specialist yang deal with dia punya kan, dia punya kat dia punya. By the way, kau habiskan nak Yellow Jacket? Habiskan? Dah habis lah? Tak habis lagi. Tak habis. Kau dah habis? Okay, aku mungkin nak start balik. Sekarang aku dah habis assignment semua ni. Dah habis exam. Aku nak start balik ni. Okay lah, bagi aku masa beberapa hari nanti aku tengok. Nanti aku akan kita akan mungkin boleh discuss episode akan datang. Cerita MCU baru Thunderbolt tengok? Tak tengok. Kau tengok movie? Aku dah tengok Thunderbolt. Dia kata teruk?
Ya ke? Bukan semua kata best lah kata. The new Avenger lah kata. Oh ya, benda tu tak boleh belah aku The New Avengers. The new Avenger. I mean, okay, the movie, aku bagi secara ringkas review. The movie is it's okay. It's not as bad as Miss Marvel kan, Quantumania, previous recently punya MCU lah. Dia macam now dia macam typical MCU movie tapi still lower tier lah kan. Okay. Dia dah tak ada nak push woke sangat kan. Dia back to normal MCU kan. Comic relief asyik ada je, standard lah kan. Tapi orang review, orang still tengok movie from ni, letak movie ni dalam MCU bubble tau. Dia tak review the movie as a movie, action movie. Because kalau kau review as an action movie, it's not that good kan. And very convenient, everything fall into places kan. Kononnya ada elemen-elemen serious pasal mental health tu semua. Alah kan, superficial kan. It's not really kan, bukan like character study pun agak-agak nak kata okay, this is like groundbreaking MCU movie. But still enjoyable lah. I'm not gonna deny benda tu. Still enjoyable. But is it at the same level as phase 1, phase 2, phase 3? No lah. Okay, just mungkin is it theater movie ke ataupun macam mana? Kau boleh tengok kat rumah je ke ataupun tengok rumah. Tengok rumah. Bukan pergi cinema. Unless kau nak tengok apa? Sebab selalu kalau Merdeka Tower tu kan promotion Merdeka Tower tak tu boleh. The reason aku tanya bila kau cakap sebab dia macam very action oriented kan. Dia action oriented tu, so set piece tu kalau tengok kat big screen selalunya best kan. Ya ada part yang interesting kan, in term of action sequence semua. Tapi tak banyak sangat lah. Tak adalah macam wow kau kena tengok big screen. Okay, macam I think before Thunderbolt ni, sebelum ni apa dia punya movie movie apa? Cerita pasal ni lah, apa ni, Black Widow punya family kan, betul kan? Actually technically Thunderbolt ni macam Black Widow 2 lah. Yelah tu cakap. So before this dia, sebab bila kita cakap Black Widow ni, dia tone down sikit daripada segi visual, so dia fokus on that athletic punya kan, route kan. I mean kalau kau tengok cerita Guardian of the Galaxy, Blast ni terbang sana, so ini grounded sikit lah kan. Grounded sikit, ya. So banyak set piece, macam mana fight move semua kan, tu kan. Ya. Ada the first scene je diorang fight ramai-ramai dekat dalam building tu, and that's it. Lepas tu tak ada dah. Lepas tu dah CGI sikit-sikit. Okay. And the ending dia. No, I think the last MCU movie is the Falcon tu, the new Captain America. Okay. This one better lah daripada Brave New World bodoh tu kan. This one is much more better lah. Tapi itulah because kita dapat very bad MCU movie for so long, for past 2-3 years. Kau rasa macam jadi refreshing, something baru dapat yang okay sikit kan. Faham. So people judge the movie still dalam MCU bubble tu. Okay, cool. Last of Us, kau tengok Last of Us? Aku tengok satu episod lah. Aku tengok sampai episod berapa lah? Dah sekarang 3 ke 4 lah. Sekarang 3 ke 4 tak aku. 2. Aku tengok sampai episod 2. Lepas tu aku dah annoyed. 2 aku tengok yang 2 tu yang sampai ni lah, sampai mati kan. Okay, 2 aku. Kau annoyed Annoyed. Aku tak boleh belah Ellie. Macam aku cakap, kalau the first season dia make it Ellie
vulnerable. Bukan vulnerable. They make it Ellie macam unlikable. Okay. first season. Okay, faham. Betul lah. Yes, aku agree. Kita tak suka. The first 2 episode second season, they make it aku hate the character Attached. terus. Straight hate the character. Dan macam mana aku nak continue? Kan? That guy dah tak ada. Pedro Pascal dah tak ada. Kan? Abby pula, mungkin muka tu ada macam game character sikit, but Mina physical tu lah, kecil je. Physical. I mean kalau kau main game, aku tahu that was the comment of a lot of people lah kan. Yang dalam game, which is aku main game dia, aku tahu betul lah kan? Dalam game ada reason kenapa scene tu jadi. Ada very strong reason kenapa scene tu jadi. Kan bila dia go against Pedro lah kan. Tak Pedro kan. Apa nama Joel kan. Joel lah kan. So dalam yang ni dia punya motivation tu tak justify keadaan tu terjadi, faham tak? Sebab masa game motivation tu tak justify. Okay, aku beritahu kan. Masa game, aku tak tahu kau main game ke tak, tapi Joel bunuh bapak Abby kan, bapak Abby. Ya, so betul, sama Abby lah ada dalam ni. Abby dendam. Tu dengar aku nak cerita pasal motivation ni. So Abby dendam tu motivation dia. Dia workout gila barbell semua kan. Oh, okay. Dia jadi tough, kuat, dia jadi macam betul-betul buff lah kan. Okay. Buff gila kan. Dan dia director game tu claim that's the reason, itu motivation dia. Tapi untuk kali ni motivation tu tak deliver sangat. Dia nak buat sama, tapi Abby tu dia tak go through that hardship untuk kan. So buatkan dia badan dia tu tak jadi seperti yang dalam game. Okay, faham. Kita faham. Tapi dia punya action yang dia buat tu lebih kurang sama macam dalam game. Which is orang question lah kan. Ya. Tak tak believable sangat lah. Tak believable, yes kan. Dalam game AB kau macam percaya yang okay, even though dia perempuan, okay, dia the motivation dia nak dendam tu motivation kuat, dia satu, and then it makes sense dia macam some sort of leader. Dia lead the team. Yes, kan? betul. Okay, dalam ni macam okay, siapa yang percaya Mina kecil ni boleh lead this whole assassin team? Doesn't make sense. Yes. Either kau cast someone yang terus someone besar, bigger kan? Macam bigger. Atau Abby ni workout kan? Macam apa? Brianna Stars dalam GOT. Severance lah. Ataupun kau make it dia punya team member tu semua sama size je. Sama size. Betul. Sebab I think the guy semua like 6 foot semua kan. Kenapa kan kau cakap Mina kecil ni? It doesn't make sense. And then ada satu watak botak tu. Dia exactly karakter dalam game Naughty Dog yang baru ni kan. Exactly cakap kau. Aku macam terkejut. Okay. Aku suka lah. Aku suka scene dia fight dengan abang. Which is pelik ke aku, kenapa abang Joel tak dengit lah. Abang ke adik? Aku adik kan. Adik juga. Dia tapi scene dia lawan dengan aku suka tu. I mean, aku dah lama, bukanlah itu sesuatu yang luar biasa, tapi dalam series Last of Us benda tu jarang jadi. Dia selalu very subtle je dia punya zombie punya kan interaction dia. Tapi tu aku yang kena serang dekat dia punya camp ni kan. Camp dia kan. Dia pakai fire apa ni? Okay lah. CGI semua not too bad lah. Not too bad, betul lah. Aku rasa dia macam bit agresif sikit daripada season 1. Itu aku rasa lah. At least aku tengok 2 episode ni, aku rasa dia agresif sikit. Dia aku rasa dia terbalik ke sikit tau. Kalau dalam game, tak silap aku dah lama tak ingat. Tapi dalam game tu dia punya dia explain Abby tu lepas that scene. Ini okay, dia dalam series ni dia buat dulu, dia explain motif Abby tu before that scene lah. Okay, nak faham. Kan? Dalam game much in term of narrative tu much more better lah, sebab dia build up the tension and mystery tu. Dalam ni correct, kau dah tahu dia awal-awal dia dah bagi tahu. Yes. Betul awal. But still I think tapi miscast lah dia kan. Kau dah miscast the first season Ellie tu.
And then this time around kau miscast lagi sekali. Come on. I think Aku rasa dia ambil yang dia ambil that girl kecil sebab nak match dengan Ellie tu. Sebab muka, aku rasa muka dia boleh sama macam kau cakap lah. muka tak. Muka Abby Kau bayangkan kalau dia dia cast the big tall perempuan, macam mana dia nak fight dengan Ellie? Ellie okay. Sekarang ni. Aku nak tarik balik kau dekat season 1. Aku rasa masalah Ellie tu dalam game dia nampak macam pandai. Betul tak? Karakter Ellie tu nampak macam pandai. Dalam series dia tukar that karakter punya mindset. Nampak macam dia ni macam raw gila kan. Raw. Ellie ni raw dalam series kan. Macam buat benda-benda macam bodoh kan. Kau macam what kan. Okay. Itu patut diubah. Aku agree kau. Awal-awal tu itu boleh control. Itu some change yang you boleh control at the character. Mana you boleh suruh pelakon edit, you jangan buat macam ni. You kena jadi macam ni Mama kan. Tapi dia tak buat. Okay. Tapi yang kedua ni Abby ni dia very physical kan. Yes. Itu casting yang salah juga. Aku macam kalau you nak ambil dia, aku faham mungkin muka ke atau daripada segi physical appearance, tapi you kena suruh dia backup. No choice. At least tunjuk sikit lah, nampak macam bak sikit lah. You don't have to be Game of Thrones tu kan. Tapi tunjuklah ada sedikit masa kat, convince sikit kita lah. Dia tak convince dia tengok benda ni macam baik, macam lembut. Okay. Turn off sikit lah tu, turn off. Yeah, very turn off. Yeah. That is patut yalah episod seterusnya aku tak tengok pun lagi. Aku dah tak ada motivate sangat nak tengok lah sebab tunggu habis kan aku tengok the one shot. Boleh jadi kot. Aku pun tak dia bukan weekly punya push untuk aku nak kejar lah. Aku tengok 2 episod ni aku macam okay. I'm not convinced dengan. Sekarang ni weekly yang kau aku kejar Andor. Aku rasa rating tinggi Andor ni. This week the last one lah. Sebab dia keluar 3 tau. 3 Satu minggu, aku nak tengok lah. Aku dah tengok Andor lah. Aku tengok season 1. Season 1 aku enjoy. Tapi aku season 2 for me, spoiler alert, lagi best dari season 1. Okay, aku akan tengok. Okay. Aku not a big Star Wars fan, tapi aku tengok Andor tu aku suka. Sebab dia punya dia ambil naratif tu lain sikit daripada typical Star Wars naratif. Yes. For me this is Star Wars yang untuk maju ke depan kena buat macam ni lah. Okay. Not every single movie or content, but this is macam groundwork dia lah. And kalau nak make it Star Wars much more. Aku suka pelakon tu juga. Who's the guy name? Diego Luna tu. Diego Luna kan. Aku suka dia juga. Dia agak believable lah dia bawa that character. Tapi sayangnya second season ni the last one lah. Oh okay. The second season ni the last one. Sebab dia macam prequel Rogue One. Kalau kau tengok Rogue One, yes lah. Rogue One aku suka. Kau suka Rogue One tak? Aku suka Rogue One. Aku rasa refresher. Apart from outside the original trilogy, Spin-off lah. The best Star Wars lah for me. Outside original trilogy, the best Star Wars. And daripada Force Awakens, The Last Jedi tu semua, no, this is the best. Actually Solo pun aku suka juga sebenarnya. And but Solo aku tak tengok Solo aku tak tengok. Tak tengok apa sebenarnya Solo tu. Aku tak tengok Solo. But Rogue One is something new. Betul. Aku rasa dia berjaya combine, especially dalam Andor. Dia berjaya combine the original trilogy dengan the prequel trilogy tau. Dia combine dua elemen ni dan make it serious. Make it something yang kau boleh take serious in term of storytelling, movie making. Aku ada sikit lain. Aku rasa Rogue One tu aku suka because dia dia light heart sikit tau. Dan bila dia light heart tu aku rasa macam aku boleh enjoy the show. Bila aku tengok the trilogy tu, especially the last trilogy tu, dia 3 kan, 1 2 3. 3 tu dia macam nak make it heavy tau. Aku rasa lah bila aku tengok Force Awakens. Force Awakens Ya. The Force Awakens, Last Jedi, Rise of Skywalker. Yes, dia macam nak bagi, dia nak macam nak heavy kan the last trilogy. Really? Aku rasa macam aku rasa tu lah dia. Okay. Aku rasa macam aku tak enjoy dia. Bagi aku Star Wars ni macam kau punya fantasi yang macam tu
at least daripada 1 sampai 456 lah. 456 aku rasa macam bila aku tengok aku rasa macam this is 456. Kalau aku cakap original trilogy tu 456 ah. 456. Okey, 456 tu aku rasa bila aku tengok tu it's a Saturday morning punya quality. Aku tengok enjoy kan. So tapi bila dia 789 tu aku rasa macam dia try to make it bit more complicated and then banyak sangat plot hole in between tu buat dia jadi macam aku rasa macam for me aku ada issue dengan yang 789. Dia try to make it complex unnecessarily. Buat benda tu complex, intertwine, tapi dia tak introduce new ideas pun. Dia pusing-pusing kat situ, dia pusing-pusing kat benda situ. Sama kan. In fact kalau dia buat episod 9 tu terus daripada awal aku rasa dah boleh kan. Kan? Dia macam tak perlukan 7-8 tu aku rasa Yes. Aku rasa lah that's what I think lah kan. Banyak reactionary lah. Okay, episode 7 dia macam just redo New Hope. It's almost the same. Redo New Hope. And then JJ Abraham aku tak suka sebenarnya JJ Abraham tu. And then The Last Jedi dia branch out sikit, which is ada part yang aku suka The Last Jedi tu. Antara tiga-tiga ni 789 aku suka The Last Jedi lagi lah. 8 lah. Dia branch out 8. Okay, branch out. And they try something new which is I like. And tapi kritik tak suka, fan tak suka. Balik pada JJ. Dia buat bagi balik JJ buat The Last Jedi Rise of Skywalker tu. Rise of tak boleh berlaku lagi lah. Yang tiba-tiba Rey tu Palpatine punya punya background. Lepas tu you put the brand of Skywalker pula kan. Okay, going back to Endor tu, aku rasa Endor tu bila aku tengok tu aku rasa macam 456. Aku rasa macam aku macam dia tak adalah introduce benda baru, tapi dia tak fokus, mungkin dia bukan fokus on Jedi as a whole lah kan. So aku rasa aku tengok macam dia macam imbas macam Ewok. Aku tengok Ewok aku suka. Aku rasa macam kau faham. Tapi bukanlah kata dia tak serius. Dia serius. Aku suka dia strategi dia kan dalam plotline tu aku suka. Cuma aku rasa this is Star Wars yang aku nak tengok. Macam tu aku rasa macam tu. This is Star Wars yang aku nak tengok. Aku rasa macam tu. And then of course lah Andor tu aku rasa dia guna take yang lebih kurang sama macam roguelike tu. So kau boleh nampak dia play that perspective tu. Aku suka that perspective lah. At least season 1 lah. Aku tak tengok season 2. Tapi season 1 tu aku rasa macam this is not season bad. Season 1 dia ada tengah-tengah tu dia ada macam filler sikit yang dekat prison tengah laut tu. Prison But season 2 ni dia all out lah. Okay. The whole main story. Sebab dia nak habis at the beginning of Rogue One. Masuk. And plan asalnya dia nak buat 5 season tau, tapi the showrunner this is a bit stretch lah, and you don't have much story to tell pun sebab kau dah tahu dah dia akan end dekat Rogue One tu. So 2 season. Okay, 2 season yang aku dah baca sikit lah, all the wiki semua. The last 3 episode ni banyak time jump sikit lah. Time skip. Time skip. Next nak dekatkan pada Rogue One lah. Okay, aku akan try cari time nak tengok. So this week aku akan cuba try tengok Yellow Jacket dengan Yellow Jacket. Aku dengar kau cakap ada satu episod tu dia dah start balik, dan aku luka lah. Sebab ada last yang aku tengok tu dia tak begitu motivate aku nak tengok sangat. Tapi towards the end I think they help the series a bit lah. Dia macam dapat hidayah untuk kembali ke asal. Kembali ke asal. Okay. Right, cool. Okay, tu je untuk minggu ni. Terima kasih kerana sudah menonton. Jumpa kembali Aperture Podcast. Ciao. Bye bye.